Assalamualaikum para penonton channel Facebook sekalian. Hari ni Facebook ada satu lagi resepi untuk dikongsikan dengan adik kakak semua. Hari ni kita ada daging bercampur dengan lidah lembu. Resepi kita hari ni iaitu daging goreng kunyit campur dengan lidah lembu. Kalau adik kakak tak ada lidah lembu, pakai daging saja pun boleh. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kita goreng dulu daging dengan lidah lembu ni. Daging dengan lidah ni kita campur lebih kurang anggaran berat dia 1 kilogram. Gau-gau dulu sikit. Lepas tu kita masukkan 10 biji cili padi hijau dengan merah kita campur. Dan juga 50 gram kunyit hidup. Hak kita tumbuk dah dah. Tumbuk sampai lumak. Kalau tak tumbuk nak blender pun boleh. Bubuhlah daging tu gaul rata-rata. Sedap ni makan nasi ni, sedap ni daging ni. Lepas tu masuk ke setengah sudut teh serbuk lada hitam. 1 sudut teh cuka. Hari ini cuaca di Topak berangin molek. Berangin kuat. Hujannya tidak. Gelap saja berangin. Itu asap kepun naik tu. Gau-gau tu. Masuk ke garam. Garam ni dalam 1 sudut teh lah. Kalau adik kakak tak boleh makan daging, ada patai tak boleh makan daging, buat dengan ayam pun boleh. Jadi ayam kunyit. Kalau buat dengan sotong pun boleh, udang pun boleh. Tapi kita lebih suka buat dengan daging sebab daging sedap makan. Gitu. Dia masakan ni dia mudah ya. Daging goreng kunyit ni kita buat saiz kapung. Awah dia tu kita lepas-lepas gitu lah kuali. Lepas tu kita masuk ke bawang putih 4 ulas. Kita main halus-halus. Masuk ke halia. Halia ni lebih kurang 2 inci. Kita main halus-halus juga. Hiri halus gitu dah. Boleh tu. Lepas tu kita masuk ke carrot. Carrot pun kita main halus-halus juga. Lebih kurang dalam 1/3 putung ataupun setengah putung. Gau-gau dulu. Oh, sedap bang. Dia gegas sikit dah kuali sebab tapak kuali tak betul. Tapak rayuk. Tuku je rayuk. Abang ke bunyi kokeng-kokeng tu dah. Masuk ke 3 biji bawang bombay, kita kerak bulat-bulat. Lada besar hijau 2 biji. Lada merah besar 2 biji juga. Hiris nipis-nipis. Garuk ni dulu.
itu kita masuk ke kubis. Daging goreng kunyit style kita buat kubis ni style datuk nenek kita dah buat mula ni. Kubis ni kita bubuh dalam 1/3 tokok. Gau. Oh, sedap bang tu. Oh, ni akak panas-panas ni makan dengan nasi kat ni sedap ni. Oh, kena semula gak Mila kekasih pujaanku. Aku kaya belum jatuh harta. Malam ini kita menari rumba. Tiba kena makan semula. Oh, kalau habis pinggir tak tahu kan. Sedap ni masak ke ni. Lepas tu masuk ke 1 sudut teh gula. Gula kena buh sikit. Sebab masak ke kita tidak guna MSG. Kita buh gula sikit, nak beri dia rasa ada lemak-lemak sikit. Tidaklah kata manis leting. Dia ada rasa lah, manis sikit, masih sikit, masih pedas, sedap lah makan dengan nasi. Gitu dia makan hidung sambil masak ni akan terbatuk-batuk lah masak ke ni. Daging goreng kunyit ni. Oh, sedap adik kakak. Bila kita gaul gata-gata, kita kecak dah sikit saat ni, berasa molek dah. Masih manis, masih gapo imbe molek belaka. Daging pun palit molek dah tu. Boleh kita matikan api dan dihidangkan dah. Inilah dia teman-teman sekalian. Sudah siap resepi kita untuk hari ini. Untuk dimakan dengan nasi sebentar lagi. Daging goreng kunyit. Waduh. Enak sekali baunya. Gurih. Inilah dia adik kakak dah. Siap dah. Daging goreng kunyit gembira ria kita. Untuk dimakan sebentar lagi. Dengan keluarga tersayang. Siapa-siapa yang teringin nak makan daging goreng kunyit gini, style kampung, style kita zaman dulu-dulu, bolehlah buat ikut resepi hak Fizban tunjuk ni. Mudah buat, sedap makan. Lepas tu, makanlah belaka dah, selamat makan. Kena makan panas-panas, time perut lapar. Jangan biarkan perut anda kelaparan. Nanti muka akan jadi kenyap macam surat khabar kalau kita lapar. Gitu dah. Kalau kita kenyang, barulah kita akan gembira ria. Resepi ini, buatlah selalu. Assalamualaikum, bye-bye. Kita nak makan dah.